Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay korang, Assalamualaikum dan welcome back to my Nada Kash channel. So pada korang yang dah mengenali aku, nama aku Nada Kash. Dan pada korang yang tak mengenali aku lagi, nama aku Nada Kash juga. So korang nampak tak hari ni Nadia, sorry tau korang, silau pula. So, nampak tak rambut ni? Sebenarnya Nadia pakai rambut ni saja je. Kita macam nak ada kelainan lah sikit dalam konten kan. Sebenarnya Nadia pilih warna, dia macam warna pink yang hot pink tu. Warna yang pink gerak pula. Pink yang gelap sikit lah, macam pekat sikit warna dia. Tapi seller ni salah hantar. Dia hantar warna pink ni. Aku tak suka warna pink ni. Dia pink macam pucat macam tu. Aku nak warna pink yang terang sikit kan. Tapi tak apalah. Korang rasa sesuai tak dengan muka aku? Aku tu still tu tak aurat, cuma macam nampak pula benda tu. Macam tarik lah dengan video kita kan, macam ada kelainan rambut-rambut macam ni kan. Sekarang nampak kelainan tarikan. Dia pakai lah benda-benda pelik sikit. So macam yang korang dah baca di thumbnail aku, mesti korang dah tahu kan video apa yang aku buat hari ni. Hari ni kita nak buat jump scare reaction. Okay, kali ni kita nak buat jump scare reaction lagi. Tapi yang ni aku pilih di TikTok. Sebab TikTok ni banyak juga sebenarnya video-video jump scare yang hantu-hantu tu, yang seram-seram tu. Sebelum tu korang, kepada semua yang tengok nanti video ni, korang jangan tengok tau muka aku, abaikan muka aku kalau muka aku buruk ke apa. Sebab aku dengar katanya video ni seram juga. Jomlah kita tengok sama-sama. Apa benda? Kejap. Sorry. Video tadi pasal apa? Dia macam tunjuk sofa. Lepas tu terus dia pergi ke gelap. Sekejap sangat lah. Kalau dia buat film hantu pun, orang balik lah. Sekejap sangat jump scare dia. Lepas bergerak. Lepas bergerak aku. Woi! Kejap. Ni pun satu juga. Tadi ni sofa yang sama aku tengok ni. Jump scare dia macam tu. Okay, aku pilih jump scare yang lain. Okay, seterusnya video. Tu water filter terapung. Apa tu? Macam Maya Karim weh. Apa benda ni? Semua tak seram ni. Alah, kejap sorry korang tahu kalau tak seram. Nanti Nadia pilih yang video seram sikit. Okay, next. Okay, mesin basuh. Kenapa mesin basuh tu? Okay. Kita buka ke apa? Kejap. Gelap! Aku nak cakap gelap dalam mesin basuh tu, tiba-tiba Maya Karim keluar lagi. Korang minta maaf tak korang kalau muka aku ni silau. Sebab sekarang ni dekat depan mata aku ni cahaya matahari. Sekarang ni aku rakam video ni waktu balik kerja, waktu lepas asar macam tu lah. Jadi dia terang lah, dia macam tak matahari terang. Jadi korang akan nampak lah sinaran cahaya muka aku ni. Jom kita tengok video seterusnya. Okay, jom. Okay, dia semayang. Kenapa muka pelik sangat ni weh? Dah kejam sikit dia macam tu je. Lah, macam tu je jump scare dia. Lah, aku ingat macam seram-seram gitu. Okay, jump scare video seterusnya. Okay, dia keluar dari bilik air. Kau janganlah. Ya Allah. Apa benda? Apa benda yang kau nampak tu? Mak kau pakai telekong ke apa tu? Kau jenguk pula. Astaghfirullahalazim. Weh, mak kau tu. Mak kau hijau. Pakai telekong hijau. Hui minta maaf kalau aku curi kuat sangat.
Itu kejut aku Tu aku tak suka video macam tu tahu. Dan mula-mula tu suruh kita fokus. Tengok kat situ kan. Tiba-tiba kita dah beralih pandangan. Tiba-tiba kan bermuncul depan mata. Isteri aku macam ni. Video seterusnya. Okey, kawan dia. Cerita hantu ke ni weh? Bapa. Kenapa kawan dia sengih macam tu weh? Kalau aku lari tau. Seramnya. Okey. Kenapa pula kawan dia tu tengok tangan? Kenapa macam tu pula? Lepas tu aku pun dah setengah sejuk ni. Udah. Pelik macam tu kawan dia ya. Okey. Buat tanya. Okey, dia buat tanya favourite colour kawan dia macam apa pula? Okey. Merah. Okey, favourite colour kawan dia merah. Sebelum ni pink ke? Apa benda ni? Jadi tadi bukan kawan dia, tadi hantu lah. Seram lah. Korang, tadi video yang perempuan 2 orang tadi tu viral juga yang dekat TikTok tu. Maksudnya dia memang buat cerita pasal cerita-cerita hantu, penampakan ataupun kawan dia tu jadi hantu. Daripada kawan punya video pula Sorry tau korang kalau aku lari tajuk sikit sebab jam sikit aku tak jumpa lah. Aku main random je cari ni. Tengok Madihah Auni. Best juga tau dia punya konten TikTok dia. Dia buat macam ala-ala dia hantu lah. Ada benda jatuh kat bawah kereta dia cari-cari. Dia tengok tadi ada kaki. Tapi tak ada orang pun. Okey. Dia masuk kereta korang. Dia masuk kereta dah. Ada kawan dia pula kat depan tu. Tak ada pula kawan dia. Mana kawan dia pergi? Kawan dia kat sebelah dia ke? Kawan dia kat sebelah dia. Korang. Tengok jam scan ni Okey, buka pintu. Ada hantu ke? Ada hantu ketawa weh. Ada hantu lagi. Woi. Kejut aku. Apa benda ni? Kawan dia menyamar jadi hantu. Okey, video yang terakhir kita tengok. Okey, dia pergi mana ni? Dia pergi macam toilet macam tu. Dia pergi toilet. Hei, kau. Weh, jelas weh dia muncul weh hantu tu. Weh tak bagi salam apa. Tak ada weh hantu tu. Kosong, tak ada orang. Kau jangan muncul depan belakang dia. Ni aku tak suka ni. Okey. Nasib baik video dia sampai situ je. Dia just muncul, lepas tu dia pergi dah. Tak ada dah. So korang sampai situ sahajalah video jump scare kita pada kali ini. Dia memang macam rojak sikit, macam campur sikit sebab aku pun tak bersedia sebenarnya dengan video-video jump scare ni. Hanya just random je pilih dan aku compilekan dalam video ni lah. Semoga korang terhibur dengan video hari ini dan video kali ini. Kita minta maaf
jika ada terkasar bahasa dan terlanjur bicara. Assalamualaikum. Bye-bye.